Weh, korang nak tahu tak, kambing sebenarnya ada logat sendiri. Macam mana tu? Siapa yang tekan button like dan subscribe, abang doakan rezeki dia lancar. Cepat tekan sekarang. Betul ke kambing ada logat? Logat ni apa? Logat ni adalah variasi sesuatu bahasa yang digunakan oleh golongan atau penduduk di suatu kawasan atau negeri. Macam manusia kat Malaysia ada bahasa Kedah, ada bahasa Terengganu. Itulah logat. Okey, cerita pasal kambing ada logat ni dimulakan oleh kajian saintis yang mendapati anak kambing akan meniru bunyi kumpulan mereka semasa membesar. Sebab tu ada kambing yang bunyinya sedikit berbeza dengan kambing dari tempat lain. Menurut korang, kalau kambing Kelantan ada logat, bunyi dia macam mana ya? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?